Geng, phone holder jenis magnetic ni geng, aduh, lawa gila lah. Memang cantik lah. Tengok oh barangnya geng, okay. So kalau buka tu dapatlah surat cinta. Surat cinta ni isi dia, sekejap lagi saya tunjuk. Ni dia geng. Ni phone holder magnetic dia. Macam mana geng, lawa tak? Cantik tak? Tengok. Oh, lain macam design dia. Dah macam transformer geng. Tangan transformer ni. Okay, dia bagi ni gam 3M. Okay, ni dia punya magnetic kat depan ni. Lawa lah. Okay geng, dalam surat cinta ni barang yang dibagi, ni lah barang dia. Okay, dia bagi magnetic ring 2. Okay, ni. Lepas tu dia bagi satu gam lagi. Okay, ni double tap ni. Lepas tu dia bagi satu stiker. Okay, kalau kita nak tampal kat cermin lah. Dan dia bagi satu Allen key. Allen key ni untuk ketatkan lah geng. Okay, ketatkan dia punya apa ni, sendi-sendi dia ni. Ni dia punya rangka tulang dia ni. Macam mana geng? Lawa tak geng? Okay, dia boleh macam-macam lah geng. Dia boleh bentuk sebab dia benda ni dia boleh berpusing 360 geng. Okay, boleh berpusing 360. Boleh macam-macam design boleh bentuk. Macam tu boleh. Okay, boleh lipat. Macam ni. So tarik je macam ni. Itulah geng design dia. Okay geng, siapa nak geng boleh check out sekarang. Okay, check dekat link. Berapa anda dapat? Check out, bye bye sekarang.